Kau memang dah gila lah sial. Kau sanggup jika kita orang semata-mata nak duit haram tu. Kau tahu tak tu duit apa? Tu duit haram lah sial. Weh, relax lah. Haram jadah apa kau ni? Duit, tetap duit bro. Yang penting ni, poket gua tebal. Daripada kau, acah-acah alim. Tapi, poket kosong. Ada guna ke sial? Kepala otak lah tak ada beza. Kau penat-penat, jaga nama, jaga maruah. Kau senang-senang je nak gotong tangan kau. Sebab apa? Sebab kau nak kaya lah sial. Kau tahu tak tu duit apa? Duit haram lah. Weh, maruah tu tak boleh buat bayar sewa bro. Kau simpan je lah maruah bodoh kau tu. Yang penting sekarang aku dah lepas. Kalau korang nak melopong kat sini, lantak korang lah. Kau memang tak guna lah sial. Dah adik. Tak guna kau nak menyalak dekat orang yang mabuk duit ni. Baik. Kau makanlah sekali pun duit haram tu. Kau nak beli apa yang kau nak pun, aku tak kisah. Tapi satu benda je aku nak kau ingat. Duit haram kau tu, kita tengok. Boleh tak tolong kawan yang kau dah khianat hari ni? Kawan, kelakar lah kau ni Ki. Kau tak payah acah jadi ustaz, acah ahli falsafah dekat sini. Zaman sekarang, asal aku ada duit, berderet korang baru datang melutut dekat aku. Korang je yang hidup zaman purba, yang acah cerita kawan, tapi poket kosong, bodoh. Ha, betul. Kawan memang ramai akan datang sembah duit kau tu. Tapi kau kena ingat satu benda. Kawan yang datang kat kau tu semua spesies yang sama dengan kau. Harap kau faham lah. Ciao lu. Weh, pergi mampu korang lah. Yang penting sekarang ni aku bayar duit.